Tiga ekor gajah liar dewasa berjaya ditangkap sekitar daerah Kluang, Johor. Ia hasil usaha bersepadu dilakukan antara Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perkhidmatan Johor dan Pusat Konservasi Gajah Kebangsaan. Exco Johor Ling Tian Sun berkata, gajah pertama yang memiliki saiz tapak kaki berukuran 39.37 cm ditangkap di ladang DK Ternak pada 14 Oktober. Gajah pertama dengan saiz tapak kaki 39.37 ternak di DK Ternak pada 14 Oktober, manakala dua lagi gajah masing-masing bersaiz tapak kaki 35.56 dan 27.94 cm ditangkap di kebun kelapa sawit Taman Wawasan Kahang. Proses translokasi ke habitat asal sedang disusun dengan pemantauan rapi bagi menjamin keselamatan penduduk dan kebajikan haiwan terbabit.